Aku rasa otak aku dah overheat lah. Kalau ada ventilator ni dah lama aku pasang kat otak aku. Aku nak tahu tak, aku dah baca satu slide ni, satu benda pun tak masuk dalam kepala otak aku. Hero, Dr. Atika ni, dia slide dia simple. Tapi soalan final dia, ya Allah, susah. Aku ada connection. Tolonglah jangan cakap connection kau dari TikTok lagi. Korang tahu tak? Kalau korang tidur lapik buku, ilmu meresap tau. Syarif. Pula collection TikTok. Lihat, tengok ni. Moderator service premium. Weh, profile hitam, description tak ada, macam scammer je. Korang ni jangan pandang rendah. Dia dah tolong ramai orang tau. Ya ke? Berapa? Sumpah murah. RM30 je. 30 je? Itu harga lemcap dengan jus oren ke apa? Macam mana markah boleh naik dengan harga lemcop je? Tak. Sekarang ni kita memang desperate. Tapi tak adalah segila ni kan. Kalau korang nak aku ada cara. Kalau nak lah. Syarif. Ya. Nak juga. Korang. Tengok ni. Boleh arrange nak A plus atau A++. Weh, dia bagi pilihan macam pilihan topping pizza. A++. Ni mesti kecil ke apa ni? Serius lah. Tak apalah. Janji kita tak repeat. Dah susah sangat. Aku rasa ni bukan satu insen dah. Kita kena kesabaran ni. Kalau saya mati, saya boleh letak sekejap ke? Ini exam ni lah, bukannya kedai telefon. Mary, dia tak nak keluar, tu set. Mary, aku dapat tidur, padahal aku dapat sikit je hari tu. Wih. Sorry. Aku dapat kelas tu. Aku ni tak cakap sini tau. Korang nak tahu tak, aku dapat aku bayar kali tu, moderator ni tak fair tu. Kami kan, orang itu sudah dirasa macam ada yang pelik lah dengan sistem ni. Tiba-tiba markah orang semua ni macam cantik naik. Wih. Moderator ni kenapa? Ya. Pihak yang rekod kes kepada saya ialah Amira. Mira. Apa rekod? Aku balik. Padahal tak nak. Saya ada lagi ada cookie korang. Aku bikin korang sayang. Bukan sayang juga aku. Sebenarnya, saya dah tahu dah kenapa markah kamu semua ni naik mendadak. Sebenarnya, moderator tu bukan scammer. Moderator tu adalah Syarif ni. Sumpah kau. Syarikat murah, saya tahu benda ni kita rupakan dia. Lagipun, saya dengan Dr. Atika dah lama mengobrol. Jadi siapa lah nama? Bro, kalau saya secara sebalik dah tak reform balik tak? Tak ada lagi. Amin. Jadi ikut saya kau. Kita ingatkan kita ni mangsa, rupanya kita yang cari masalah. Biasa itu tu lah. Okay.